Hai, selamat datang ke Sasa Channel. Jadi saya buat bajet untuk bulan 3 ni agak lambat. Saya dah beli barang untuk minggu pertama bulan 3, baru saya buat bajet. Gaji masuk lambat kan. Lepas tu kan saya guna RM50 duit simpanan dan RM100 duit mak kongsi beli barang dapur minggu pertama. Jadi saya nak bajet nanti. Jadi minggu pertama tak adalah dalam bajet untuk bulan Mac ni. Okay, ini binder baru saya. Bukan binder baru ni, binder lama yang saya simpan, baru ni saya guna. Sebab saya rasa binder yang lama, yang kecil tu terlalu sempit untuk saya menulis. Jadi jom check balance di bulan Februari. Untuk belanja bulanan saya bajet 100. Ada baki RM10. Belanja mingguan daripada minggu pertama hingga minggu keempat RM150 bajet. Semua tak ada baki. Minggu kelima tak ada. Okey, untuk minyak kereta RM100 saya bajet. Ada baki RM80 sebab dia selalu ikut saya pergi beli barang dapur. Jadi dia bayarkan minyak kereta bodikan RM50 saya bajet. Kisi gas RM30 saya bajet. Elektrik bil RM20. Lepas tu internet 100, terkalun 510. Semuanya tak ada baki. Jadi total untuk Februari bakinya sebanyak RM90. Saya bajet RM1,510. Ada baki RM90. Alhamdulillah. Masih ada baki. Dah baki ni mungkin saya akan simpan. Kalau terdesak sangat baru saya ambil. Lepas saya dah bajet awal-awal. Saya dah check awal-awal baki ni. Saya dah rekod video sebenarnya, tapi video tu agak serabut, jadi saya rekod lagi sekali. Okay, ni untuk belanja bajet untuk bulan 3. Bulan 2 tadi dah lepas kan, ni bulan 3 pula. Okey, saya dah dapat gaji. Untuk minggu pertama saya tak bajet lah sebab saya dah terbeli barang minggu pertama hari tu. Jadi belanja bulanan saya bajet 100, belanja minggu kedua hingga minggu kelima 150. Minyak kereta macam biasa 100, bodikan 50, kitchen gas 30, electric bill 20. Lepas tu emergency gas 50, internet 100 dan kalun 510. Jadi ada yang cash, ada yang online transfer je, macam kereta tu, loan kereta tu auto debt. Untuk electric bills dan internet saya bayar online je, transfer, dan jadi kurang lah cash saya sekarang ni. Okay, ni kucing hitam saya ni. Sebenarnya kucing ni orang buang sekitar rumah saya. Bila dah jumpa, ambil lah jaga. Nama dia Kopi. Dah ada berapa ekor kucing dah saya ni, dah 4. Baru-baru ni ada kucing Oyen datang rumah bagi makan. Mungkin dia akan jadi penghuni rumah saya jugalah. Makin banyak tanggungan. Okey, ni saya dah isi dah duit bajet untuk belanja bulanan 100. Belanja minggu pertama saya tak masuk. Minggu kedua hingga minggu kelima saya masuk RM150 setiap sampul ni. Lepas tu minyak kereta RM100. Biasanya kan setiap bulan kalau ada 5 minggu RM100 tak cukup. Tapi untuk tahun ni jiran-jiran saya suka ikut, jadi saya ada duit tambahan lah. Dia orang bagi untuk isi minyak kereta. Lepas tu saya ada bajet untuk bodycare RM50. Beli yang mana perlu je. Dan water bill saya tak isi. Kitchen gas saya isi tadi RM30. Bila gas dapur habis baru beli. Kalau tak habis lagi tak apalah, kita bajet sahaja. Lepas tu emergency gas RM50. Jadi yang ni sinking fund ni saya tak isi dulu buat sementara waktu ni. Sebenarnya saya ada niat lagi nak tukar wallet yang baru, sebab yang ni dia tak ada zip. Jadi saya rasa agak bahaya, takut duit ni jatuh atau apa-apa kemalangan yang akan terjadi dekat dompet ni. Jadi saya tunggu dululah untuk next video. Saya dah order dah dompet tu. Tunggu di next video lah. Itu je lah untuk budgeting saya di bulan Februari. Bukan, bulan Mac ni. Dan tada! Saya beli ni dekat Eco Shop. Harga RM2.40 satu botol. Untuk saya tak shampoo rambut atau shampoo badan. Jadi masa ni saya baru balik daripada Eco Shop, hantar makcik jiran. Jadi saya belilah ni. Ni duit dari mana? Ini adalah duit dari baki-baki yang saya dah bajet hari tu. Jadi itu je lah untuk video kali ni. Semoga korang semua dapat manfaat daripada video saya. Teruskan bajet gaji dan cuba bertahan hidup dalam waktu sebulan. Jadi video saya ni tak ajar korang untuk jadi kaya, sebab saya pun tak kaya. Cuma untuk ajar korang macam mana untuk bertahan hidup dalam waktu sebulan dengan gaji yang kecil. Itu je lah video saya kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thanks for watching. Bye. Selamat berpuasa.